Welcome to Parit Fall. Mari kita masuk ke dalam. Okay, sampai kat pintu pagar ni. Biasanya CEO campsite tu, yang jaga campsite ni, dia akan bagi password untuk buka lock tu. Dia akan bagi password. Lepas tu kita buka, Masuk dengan kereta. Lepas tu tutup balik, sebab tak nak bagi orang masuk so dia suruh tutup balik. Alright, then kita terus ke dalam. Saya cuma nak bagi satu highlight kat sini. Tempat parking kereta ni, kita kena pilih yang baik-baik lah. Kalau jauh, nanti kita susah nak angkat barang. Kalau boleh parking dekat dengan wheelbarrow tu, nampak? Tu kan kat situ ada wheelbarrow. Kalau dapat tempat parking yang dekat dengan wheelbarrow ni, memang rezeki lah. Kalau tidak, memang jauh kita nak kena usung barang. Lepas dah ambil barang letak dalam wheelbarrow tu, kita kena guna laluan yang depan ni, yang saya tunjuk ni. Kena guna laluan ni, sebab laluan ni dia boleh tolak lah wheelbarrow ke kereta surung ke. Sebab kat tempat lain semua kena pakai tangga, walaupun yang tapak yang depan-depan tu kan, tapi semua kena turun tangga lah, berat kalau. Jadi kena pakai wheelbarrow lalu kat jalan ni. Okay, di sebelah kanan ni, sebelah kanan masuk ke, kita akan masuk campsite. Okay, kalau kita ambil laluan ni, sebelah kiri kita akan pergi ke Taman Sedia dan juga campsite Sungai Pauh. Yes, agak jauh juga. Ke Taman Sedia lebih kurang 600 meter, ke campsite Sungai Pauh lebih kurang 1 kilometer. Tapi pemandangan dia sangat menarik lah. So saya amat recommend untuk trekking kat sini. Okay, sekarang kita masuk ke dalam campsite. Open the door please. Thank you. Ini campsite, ini tapak yang besar. Tapak nombor berapa tak, saya tak pasti, tapi saya akan ambil je gambar supaya tuan-tuan dan puan-puan ada gambaran lah. So ni tapak nombor 11 yang saya duduk ni. Tapak nombor 11 ni, saya kelebihan dia dekat dengan pintu masuk tadi tu. Jadi troli sampai sini, terus kita boleh unload barang. Okay, cuma kat sini makan jalan sikit lah. Kemah saya jenis panjang, jadi flysheet tu makan jalan lah. Memang orang nak jalan dia akan lalu sini lah. Kalau bernasib baik macam saya, bernasib baik, saya dapat conquer ni, apa nama, macam wakaf ni. So ni sangat bagus sebab dia ada lampu.
Nampak lampu kat atas. Jadi tak kena hujan. Memang best lah duduk sini. Memang best. Kerusi pun saya tak buka, nampak. Lepas tu setiap tapak campsite ada sinki air. Dan sinki ni bukan main-main ni. Ni sinki yang real. Memang air kuat. Dibagi sabun basuh pinggan. Kat sini boleh grill. Tapi saya tak pakai pun grill dia. Pakai grill sendiri. Okay tak sayang. Lepas tu kat bawah ni, ini sangat berkualiti dia punya pelindung air ni. Dia buka ni plug point. Kita buka dia. Tak kena air pun. Tutup balik. Pak dia bunyi. Ni kabel 10 meter suspension masuk dalam. Memang mantap. Tapi tak pakai sangat pun elektrik. Pakai untuk charge handphone saja. Biasanya kipas lah yang pakai kan kat campsite. Tapi tak pakai langsung, kipas pun tak pasang. Memang mantap lah campsite ni. Okay, campsite nombor berapa saya tak pasti. Tapi nanti tuan-tuan dan perempuan boleh tengok sendiri lah. Dia punya tapak, nombor tapak. So saya akan jalan-jalan. Sekarang kita pergi ke tandas. Ini pun tapak campsite juga ni. Kita jalan. Kita pergi ke toilet, ada 2. Ni toilet sini satu. Ni kita pergi ke toilet. Okey, sekarang mari kita tengok tandas dia. Nampak tandas dia macam tandas Shelly. Ada banyak tempat sangkut. Dia punya jamban ni pun nampak macam premium. Dinding dia mamar. Tak ada kayu-kayu reput. Nampak tak ada sawang-sawang. Lepas tu dia ada water heater. Kalau mandi kat sini rasa macam tak nak keluar sampai 1 hari. Memang best sangat mandi kat sini. Kita boleh tengok kebersihan tandas dia tu sambil-sambil tu. Kita tak nampak sebarang serangga. Lepas tu kalau kita tengok build quality pintu ni, nampak macam pintu R&R kan. Saya memang suka lah kalau tandas-tandas ni konsep dia macam R&R. Kita pun selesa nak membuang ataupun melampiaskan segala hajat. Cuba lihat keadaan campsite ni. Tempat dia tinggi kan. Daripada tempat parking tu ada tangga turun tu satu. Lepas tu tangga turun bawah tu satu lagi. Jadi dia tinggi lah. Itu mungkin saya bagi tahu siap-siap supaya tuan-tuan semua dan perempuan lebih prepare lah dari segi fizikal untuk mengangkut barang. Tapi kalau guna troli tu boleh, cuma tolak jauh sikit. Tolak masuk kat pintu yang hujung tu sampai sini. Lagi satu apa yang saya nak highlight dia punya pancang kat sini kan. Sini tapak dia tu tak semestinya sama dengan kemah kita. Tapaknya memanjang, kemah kita melebar. Tapak melebar, kemah pula memanjang. Tapak dia besar tu, kemah kita terlebih pula. Jadi dia punya pancang tu agak susah lah kita nak pasang. Jadi boleh bagi tahu dengan abang yang jaga campsite ni, nanti kan abang tu bagus tau. Dia akan datang tolong pasang pancang kat kita. Dia ada alat dia. Alat dia tu memang bagus lah. Pancang kita melekat dengan kuat dekat simen tu. Memang kena bagi tahu dia. Kalau tak bagi tahu dia, sampai subuh pun tak boleh pacak lagi.
Okey, kita dah sampai di penghujung video dah. Depan ni ada sungai yang cantik tu, tapi sungai tak boleh mandi. Belah kanan ni ialah surau dan juga tandas. Surau dia saya tak tunjuk lah, memang mantap. Toilet dia pun kat sini okey lah. Tapi yang belah sana lagi sempoi lah. Saya suka pergi toilet yang belah sana. Alright, semoga video ini memberi manfaat. Assalamualaikum.